juga. Kira tahap kerosakan itu memang 100% memang tak boleh didiami, baby. Tak selamat. Tak selamat didiami. Satu dia open, terbuka. Ni kalau ribut lagi, hujan lagi, dia akan air masuk lah. Jadi memang tak selamat didiami dan kita pun tak tahu kan, sebab dia kerosakan tersebut ada yang patah tu masih tergantung lagi, siling yang belum jatuh sepenuhnya. Jadi nak kena dibetulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Suara Salam episod 8 bersama saya Ahmad Fahmi bin Ahmad Murad, hos anda untuk malam ini. Kita akan membicarakan tentang pelbagai isu yang hangat baru-baru ini dan berlaku di Shah Alam, berlaku di Selangor serta berlaku di seluruh Malaysia, serta ada sedikit isu global yang kita akan masukkan pada malam ni. Walaupun tarikhnya 4 hari bulan 5, saya tetap nak mention bahawa saya suka dengan nombor 32. Okay, sebab apa, Bibi? Nombor apa tu? Nombor apa? Sebab MU menang malam tadi. Okay, so dengan ini saya menjemput juga YB Azli Yusof sebagai undangan dan kita nak bicarakan tentang topik semasa. Minggu lepas kita dah bicarakan topik isu semasa juga. Jadi minggu ni pun kita nak bicara lagi. Ada juga berlaku topik hangat di Shah Alam baru ini, di mana kita sekali lagi digemparkan dengan isu cuaca yang ekstrim, YB. So kita terus masuk kepada segmen yang pertama kita tentang isu yang berada di Shah Alam, dan dia bermain juga tentang ribut, batu kecemasan dan juga apa penyelesaiannya. So saya sikit, mungkin cuaca ekstrim, ribut dan hujan lebat ni meningkat akibat perubahan iklim semasa, YB. Risiko pokok tumbang, risiko kerosakan harta benda, dan kita cakna bahawa di Shah Alam ni terdapat rumah perumahan pangsapuri yang dah lama, almost dah 30 tahun, 40 tahun mencecah umurnya. Dan baru ni pada hujung April berlaku satu kejadian di mana bumbung rumah pangsapuri di Seksyen 24 telah ranap dan juga hilang semasa berlaku kejadian ribut tersebut. Mungkin untuk permulaan, YB boleh update sedikit apa yang berlaku sebenarnya, YB? Ya, pada hari Sabtu, minggu lepas, bukan minggu ni, pada Sabtu pada 24 hari bulan, tak silap saya, berlaku ribut yang sangat kencang di Shah Alam dan kebanyakan tempat di Lembah Kelang jugalah, di Negeri Selangor. Dan ini berlaku dalam 2 minggu yang kebelakangan inilah. Dia hujan lebat, angin kuat, dan disertai dengan ribut. Dan inilah yang menyebabkan, alhamdulillah lah, banjir kilat dah tak ada, tapi dia isu lain pula, insiden lain. Ribut kuat tu menyebabkan bumbung di pangsapuri, beberapa buah pangsapuri di Seksyen 24 telah pun diterbangkan oleh angin ribut tersebut dan menyebabkan kerosakan yang agak kritikal dan teruk lah, khususnya di blok 84 Seksyen 24 itu, di mana 17 buah keluarga yang mengalami kerosakan teruk memang tak boleh tinggal. Dia bumbung dah tercabut, shilling pun dah terkopak, air masuk, banyak kerosakan harta mereka, barang pun banyak, dan yang menyulitkan dan menyedihkan ialah mereka tidak dapat tinggal di situ sebab dia open. Jadi pihak-pihak yang agensi berkenaan telah pun memberikan bantuan. Mereka tinggal di sementara di PPS lah, Pusat Pemindahan Sementara di Dewan Dahlia, Dewan MBSA. Yang itu ada 12 keluarga yang tinggal di situ. Menetap sementara lah, tumpang berteduh. Dan 5 lagi tu dia menumpang dengan saudara mara lah, beradik mungkin yang berdekatan, ada juga yang menumpang di bawah. Tapi yang ni di tingkat atas, tingkat 5. Yang memang tak boleh tinggal. Jadi dia melibatkan berapa buah rumah di tingkat 5 tu, baby? Dia tingkat 5 tu semua ada 24 buah rumah. Tapi 17 tu yang terkesan teruk. Di blok-blok lain ada juga yang blok 82 contoh dia, 79. Ada juga yang
diterbangkan angin, tapi dia tidak kritikal. Maksudnya mungkin dua keping jadi dia boleh ganti dengan segera lah. Yang ini ni memang kena ambil masa sikit sebab dia melibatkan shilling dia, kemudian melibatkan ada struktur frame kekuda lah, kita panggil kuda-kuda tu. Jadi memang perlukan pembaikan dan kos dia besar. Kalau sekadar sekeping dua keping itu mungkin JMB boleh tolong baiki sendiri dengan cepat. Tapi ini perlukan kos yang sangat besar lah. Itu keadaan dia lah yang berlaku di Seksyen 24 itulah. Mungkin sedikit YB boleh ulas juga apa setakat ni bantuan awal yang telah diberikan oleh pihak Parlimen ke ADUN dan sebagainya. Bantuan awal itulah maknanya mereka dipindahkan ke PPS, kemudian ditanggung makan harian itu oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, JKM. Dan kita pun MBSA pun ada bantu, DON pun bantu, Pusat Khidmat Ahli Parlimen pun kita bantu, dan kita memang berterima kasih banyak jugalah kepada MPP Zon 8, ahli majlisnya Puan Siti Nur Aisyah. Memang banyak almost setiap hari berada di sana lah nak pastikan mereka tu orang kata terbela lah. Dan kita bantu, dan immediately yang kita lakukan selain berlindung tu dah okey dah, maknanya ada tempat perlindungan sementara. Tapi bila nak balik semula tu, nak kembali ke rumah itu, mesti sebab nak balik ke rumah. Yalah, dia anak nak pergi sekolah dan sebagainya kan. Jadi duduk di PPS ni memanglah tak berapa selesa kan. Kena kongsi macam lah. Jadi kita nak pastikan dia boleh balik semula dengan seberapa segera. Jadi nak balik semula tu kena baiki bumbung tersebut. Jadi banyak pihak lah yang kita hubungi. Saya sendiri berhubung dengan pengarah ICU JPM untuk pastikan ada ruang untuk disalurkan peruntukan itu. Dalam masa yang sama saya sendiri pun sudah bersedia juga untuk mengeluarkan peruntukan daripada pejabat Parlimen. Tapi peruntukan kita ni terhad. Sedangkan belanja nak repair tu belanja yang sangat besar, mungkin di luar daripada kemampuan saya. Jadi sebab itu saya hubungi pengarah ni ICU Negeri Selangor, Datuk Khadir. Alhamdulillah dia pun hantar pegawai untuk lihat dan nilai kerosakan tersebut. Dalam masa yang sama, Yang Berhormat Daniel pun berhubung dengan Esko Perumahan Negeri Selangor, YB Borhan. Saya pun call juga YB Borhan nak pastikan siapa yang boleh memberikan bantuan dengan segera dan lebih menepati dari segi penyaluran tersebut lah. Semua boleh beri. ICU pun boleh beri, saya pun boleh beri, PHS pun boleh beri, Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor di bawah Esko Perumahan pun boleh beri. Jadi setelah ada perbincangan, kita dah ambil, Kerajaan Negeri Selangor ambil keputusan untuk mengambil tanggungjawab membaiki itulah. Jadi alhamdulillah lah. Maksudnya pada kejadian itu berlaku pada hari Sabtu, dan pada Jumaat lepas setelah dibuat nilaian anggaran kos dan sebagainya, pelantikan kontraktor, Jumaat baru ni 1 hari bulan, hari pekerja tu. Hari cuti. Tapi kontraktor kita masuk. Itu kita keprihatinan kita nak pastikan perkara ini disegerakan. Padahal kita meraihkan hari itu hari buruh. Kita meraihkan hari buruh tapi mereka bekerja ya. Jadi kami diberikan taklimat, LPHS mengambil tanggungjawab untuk membaikinya lah, alhamdulillah. Dan mungkin ambil masa sedikit lah, mungkin sekitar 4 hingga 6 minggu ataupun gitulah, sekitar 6 minggu lah average, baru dapat diselesaikan. Kenapa banyak? Sebab dia nak bagi bumbung, kemudian nak ganti kuda yang rosak dan sebagainya, kemudian nak ganti shilling juga. Kira tahap kerosakan itu memang 100% memang tak boleh didiami. Tak selamat. Tak selamat didiami. Satu dia open, terbuka. Kemudian kalau ribut lagi, hujan lagi, dia akan air masuk lah. Jadi memang tak selamat didiami, dan kita pun tak tahu kan, sebab dia kerosakan tersebut ada yang patah tu masih tergantung lagi, siling yang belum jatuh sepenuhnya. Jadi nak kena dibetulkan. Jadi LPHS ambil tanggungjawab, dan hari bekerja tu lah, kita nak ceritanya hari bekerja tu nak pastikan perkara ni disegerakan. Dan alhamdulillah lah, kita ucap terima kasih lah pada Yang Berhormat Borhan, semua yang terlibat lah. Saya dan YB Daniel hadir pada hari tersebut, hari bekerja tersebut, mendengar taklimat dari LPHS kontraktor kepada penduduk yang terlibat, mangsa yang terlibat. Alhamdulillah lah, mereka
rasa happy. So far mood diorang okay baby? Alhamdulillah. Sebab kita memang kita bantu sepenuhnya. Jaga kebajikan dan sebagainya, dan kita berikan mereka satu pengharapan bahawa perkara ini akan diselesaikan dengan segera, dan alhamdulillah lah. Maksudnya once the contractor dah masuk kat situ, kita dah nampak ada terowong, sinarnya ada. Sinar di hujung terowong. Betul, yang kita risau. Tapi lepas ni kita nak tutup sinar daripada bumbung tu daripada masuk lah. Betul, setuju. Baik. Kita nak bercerita tentang cuaca ekstrim, dan juga macam saya cakap pada awal slot tadi, bahawa kita banyak kawasan perumahan lama di Shah Alam ni mengamalkan sistem pengurusan JMB, iaitu Joint Management Body, yang kita rasa bukanlah kata lemah, tapi kurangnya kerjasama dari segi pendanaan dan juga penyelenggaraan. So isu utama yang kita nak tarik, yang saya nak tarik pada malam ni, yang minta YB ulaskan, ialah banyak JMB berdepan dengan kekurangan dana penyelenggaraan, tunggakan yuran yang tak berbayar, dan pengurusan yang mungkin ada isu tidak profesional. Jadi macam mana YB lihat bahawa adakah kerajaan perlu campur tangan untuk kita nak tangani pengurusan flat yang lama ni, since kita tak nak kejadian macam ni berulang. Banyak mungkin ada kerana birokrasi yang macam mana kita nak kerajaan negeri ambil ke, kerajaan federal ambil ke, macam mana YB? Dia pengurusan strata ni, rumah flat, kemudian ataupun bangunan berstrata lah, tapi kondominium, flat, ataupun ada juga yang landed strata, rumah yang strata tapi dia landed, ada juga. Dia di govern ataupun di regularize oleh Akta Pengurusan Strata 2013 Akta 77. Ini undang-undang yang mengawal pengurusan rumah strata. Dan di bawah ini memang adalah beberapa peraturan tertentu, dan dia mewajibkan penubuhan JMB. JMB ni tujuan dia untuk nak mengelola lah. Sebab banyak rumah ni, kalau nak serahkan kepada third party nak urus, dan mungkin lagi kos dan sebagainya lebih susah. Jadi diserahkan kepada mereka bentuk jawatan kuasa, dan dibenarkan untuk mengutip yuran maintenance fees, yuran penyelenggaraan. Tapi dia kadar itu mengikut perbezaan jenis kediaman strata ni. Ada yang kos rendah, ada yang kos sederhana, dan juga kos tinggi. Biasanya yang kos tinggi kondominium ataupun kos sederhana ni dia kurang bermasalah. Kerana satunya yuran penyelenggaraan tu agak bukanlah tinggi, tapi dia mungkin berpadanan untuk pengurusan penyelenggaraan. Yang keduanya kerana kadar kutipan tu agak tinggi. Maksudnya sekitar mungkin 80% ke atas. Jadi tidak ada isu. Yang menjadi isunya ialah biasanya adalah kos sederhana rendah, dan kos rendah paling banyak masalah. Kos sederhana rendah ni ada juga yang agak berjaya, khususnya bagi mereka yang dapat kutipan tinggi. Dia punya yuran tu tak terlalu tinggi, mungkin sekitar RM70 sebulan macam tu, tapi dia dapat collect sehingga 80%, 90%. Kenapa dia boleh collect tinggi? Sebab satunya dia ada mekanisme untuk pastikan penghuni ni membayar. Okey. Contohnya dia buat gate system. Gate system ya. Jadi bila ada security ni, ada gate, dia kalau tak bayar, dia tak lepas dah palang, tak naik, contoh dia tak boleh masuk. So dia ada cara macam mana nak kutip. Tapi yang lain ni, yang terbuka, kawasan-kawasan yang terbuka ni, mereka tidak ada masalah, tidak ada mekanisme macam mana nak kutip yuran ini. Satu, yuran ni dah lah rendah ikut keluasan rumah. Ada yang RM30, RM40, RM40 kan. So pokoknya di bawah RM50. So sangat rendah. Jadi, dan sadarlah yurannya rendah. Kadar kutipan pun rendah. Kadar yang membayar pun sangat rendah. Ada yang sampai, ada satu kawasan JMB yang saya temu di Section 6 contohnya, bisa tanya berapa kadar, dia kata sekitar 35%. Itu yang kadang dia punya ceiling, gutter dah ni pun tak boleh nak buat apa-apa. Paling mudah lampu tangga lah baby. Itu satu hal lain lah. Kan, lampu tangga. Jadi walaupun akta ini membenarkan JMB untuk mengambil tindakan undang-undang, tapi leceh nak bawa orang ni ke tribunal ke dan sebagainya. Susah kan. Jadi lalas maksudnya kadang dia JMB give up lah dan sebagainya, dah bentuk pun susah. Kan. Jadi ini yang menyebabkan mereka menghadapi masalah. Pada saya, kalau
Di sinilah peranan lah akta ni pada saya dia perlu diperbaiki, diperbaharui dan diperbaiki untuk pastikan bagaimana yuran penyelenggaraan ini dapat dikutip secara berterusan, mendapat kutipan yang tinggi lah. Baru boleh dipastikan penyelenggaraan itu berjalan dengan baik. Ini yang akta ni pada saya perlu diperbaiki, dan saya banyak kali saya bercakap, soalan dalam parlimen pun saya ajukan, dalam perbahasan pun saya sering bercakap tentang ni. Saya kata kena ada satu mekanisme nak pastikan bagaimana pengurusan JMB untuk serata khusus ni yang kos rendah dan sederhana ini dapat diperbaiki. Okey, saya bagi satu contoh, Fahmi. Fahmi, kalau rumah elektrik tak bayar, kena potong lah. Kena. Air, kena potong. Telefon, Kena. Astro Mesti habis lah. habis kan, kena potong kan. So dalam kes ini tak ada cara, tak ada kaedah. Jadi pada saya mungkin kena gubal satu peraturan yang baru. Mungkin pengurusan JMB ni disebabkan tak ada kaedah macam mana nak Kita orang tak ada authority ke yang kuat. authority tu tadilah dia Ada akta tu je. dia boleh bawa untuk Pergi ke tribunal dan ambil tindakan undang-undang, tapi leceh. Dia tak ada yang automatik macam direct. macam tu kan. Direct. Jadi mungkin yang ini mungkin boleh diadakan satu bil, apa nama ni, bil yang bersepadu. Menggabungkan sekali antara elektrik atau dengan air ke dan sebagainya. So kalau dia default mana-mana ada salah, dia tak bayar yang bil ini, dia kena potong lah. Kan? Mungkin air dia tak boleh, dia tak dapat elektrik ke dan sebagainya. Dia tak bayar, dia terus charge potong dekat situ. Jadi ini mendesak penghuni untuk membayar. Sebab ada juga masalah lain yang kadang dia penyewa ni tak ambil tanggungjawab. Betul. Ni apa nama ni, landlord dia, tuan rumah serahkan kepada penyewa tanpa tak ambil peduli dan sebagainya. Jadi tak ada mekanisme untuk memastikan perkara ini dapat dilakukan dengan baik dan ditambah baik. Jadi saya akan terus perjuangkan, saya suarakan supaya pembelaan kepada penghuni yang jujur, yang tepat masanya bayar, tidak memberi komitmen 100%. keadilan kepada mereka. Tak adil lah kan, dia bayar tapi dia tak dapat servis. Lampu tangga tak ada. Bila berlaku kerosakan bumbung dan sebagainya, tak boleh nak ganti. Kalau dah lama sampai 25 tahun tak boleh nak tunggu, tiba-tiba bila ada ribut tercabut kan. Ini disebabkan antaranya sebab dia uzur. Ni dah 25 tahun dia kata tak pernah tukar. Jadi ini masalah yang dihadapi. Memang kita bantulah, kerajaan bantu bila ada bencana macam ni, kita bantu. Kita nak cari penyelesaian yang lebih proaktif. Yes, setuju. Jadi mana YB setujulah bahawa kerajaan perlu campur tangan lebih agresif berkaitan dengan hal ini. Kerajaan perlu ini semualah wakil rakyat kena suarakan, saya suarakan, yang lain kita harap kita suarakan dan desak supaya ada penambahbaikan terhadap akta yang sedia ada, dan kerajaan harus akur dan mendengarlah pandangan ini. Okey, sikit Syabu Mas, 1 minit je YB saya minta. Kalau JMB gagal urus bangunan, siapa kita nak cari salah? Itu masalah tu. Kalau itu dia di kalangan mereka, kalau di kalangan mereka, JMB bertanggungjawab lah. Kalau dia collect, tiba-tiba dia tidak uruskan dengan baik, laksanakan, maksudnya pihak mereka sendiri di kalangan penghuni itu dia ada hak untuk menyuarakan, dia boleh tukar JMB. Dan mereka sendiri pun kalau katakan pihak pengurusan JMB ni dia ketekak lah orang kata kan, dia degil, dia boleh bawa ke tribunal juga. Ada mekanisme dia untuk pastikan ini. Tapi isu yang paling utamanya ialah biasanya pihak JMB, pengurusan JMB ni dia tidak mempunyai dana yang cukup untuk menguruskan kediaman berstrata. Baik. So itu saja untuk segmen yang pertama, bahawa kita melihat bahawa kat sini cuaca ekstrim, ribut dan sebagainya bukan sahaja satu masalah. Ini perkara yang kita suka nak elakkan dengan kejadian alam, tetapi apa yang kita boleh bentuk ialah dari segi pengurusan flat kos rendah, di mana kerjasama di antara masyarakat dan juga
persekutuan kita hidup bermasyarakat ini harus kita amalkan dengan lebih baik. Mana tuntutan, apa sahaja tuntutan dia, kos maintenance ke, dari segi JMB tu harus ada kerjasama yang jitu, insyaAllah. Bahawa mudah-mudahan segala apa selepas ini diuruskan dengan lebih baik untuk pengurusan kos flat rendah dan juga sederhana rendah. Baik, itu saja untuk segmen pertama, isu di Shah Alam. Kita akan teruskan pada segmen kedua selepas ini di Suara Shah Alam episod 8.